sayang. Acah jalan dulu. Bye. Tak ada. I already inside the elevator. Masa train aku pukul 4.20. Aku sampai pukul 4 ni. Kami awal lagi. Still my outfit is rocking, guys. Guys, I already arrived at KL. Tapi aku duduk kat tepi sungai. Tak tahu sungai apa. Sebab aku tunggu Azan habis kerja kat atas tu. Baru nak tunggu kat atas. Sebab aku rasa awkward. Sebab aku dengan backpack ni as bodoh gila bawa. Tapi it's fine. I don't care much. Tapi macam tu lah. So tunggu dah habis kerja sekejap. Layan pemandangan dulu. Lepas tu baru kita jumpa dia, okay? Okay. Saya seorang guys. Akhirnya dah habis kerja guys. Wah. Guys, Azan ada something dia nak bagi aku. Yang sepatutnya dia bagi dah lama tapi dia baru nak bagi hari. Dia tertinggal guys. Ya guys. Wah, kau tahu kan bagi apa? Ni yang tu juga. Pit tu. Yelah sekali dengan tu kan. Yeah. Betul tak? Sebenarnya kan trip aku ni dah patah. So anak buah aku buat. So I got the new one. Thank you Ayan. Ama-ama. The other one is the keychain. Tada. Nampak tak initials dia? Q. Stands for Q. Okay. Made by batik tau. Yo. Made by local. Support local guys. Dah ada pasal seni sekarang. Esok. Weh, kita kena bangun pagi Kenapa? Like, aku rasa nak keluar jalan-jalan gila Jalan konsert. Semacam This is Aisyah guys. Wow. Okay. Kami nak gosip dulu nanti. I will back to you guys. Okay, bye. Kau tahu pukul apa? 12.30 sekarang ni, kau tahu tak? Kau mengayuh kat bawah. Kau memang hebat lah. boleh naik tapi Gelap ni. Wow, she's strong. Wow. Tiba-tiba kat Betul Science. Lagi kau masuk, lagi banyak weh kau. Super. This is me and Ayan's creation. Daripada ni, kita orang tutup semua jadikan ni. Cantik gila. Oh. Tu kalau dia kata try to adjust at this 167 punya frekuensi, kau tengok ni. Air akan jadi macam ni. It's called Khan's tube. Tak betul ke tidak aku sebut. Tapi see, it's vibrate. Sebab dia adalah mengikut frekuensi. Kalau ikut frekuensi ni dia macam ni. So kalau lebih, dia dah tak jadi apa-apa dah. Dia just be saying from this speaker. This speaker lah ya. Stable. Wow. From here. Wow. Ayah angguk-angguk. Sabar sekejap. Tengah faham kan? Oh, okay. Bak, aku rasa masuk. Tak nak lah, aku dah give up. Okay, aku biarkan macam ni je, okay? We give up. Give up. Benda ni memang susah nak mampus. Taklah susah. Kau kena ada kesabaran untuk buat benda tu. Tapi kita orang tak ada kesabaran, jadi kita orang give up. We did it guys. We did it. Yeah. Bawah lagi. Maksudnya kau punya tu ke bawah. Kau punya, yes. Like that. Lagi. Tak kena pun.
Satu, okay. Tangan. This is AI, guys. Oh, tingginya. Hilang terus kau punya bird. Boleh lah. So, kita orang nak buat benda ni. So, kita tengah generate AI. Saya punya dulu. So, ni saya punya. Tada. Lepas tu, dia ada spek dia. Boleh ubah. Ni budak-budak coding tahu lah ni kita orang. Bukan kita orang buat kerja. So, Nurin maybe tahu. Atas bawah kot. Saya jadi semua ada semua. Dia tu line. Dah sudah. Aku kena usik atas dengan bawah ni. Okay. Lepas tu. Macam ni lah. Dia exactly. Sekejap. Use the parameters section. Modify measurements. Kau bawa 12 tahun kan? Sekejap. Okay. Go. Wow. Tinggi-tinggi lagi sekali. Tak tengok ni sebab tu. Wow. Cool. Ni aku buatkan kau pula. Okay, Kila punya giliran pula. Yes. There is a tennis ball launcher, guys. Tennis ball launcher, guys. This is ball. Balls. Tengok. Kau kena lawan weh. Uyo, Aizen strong weh. Lagi. Oh, dia guna tenaga kinetik, guys. So, lagi tinggi dia naik. Nanti kipas akan berpusing. Nampak tak? Kau dah naik kan? And then kau turun, kipas tu akan berpusing. It's using the kinetic energy. Ya, lagi. Tinggi lagi. Kuat siap. Aku tahu aku boleh ketak ni. Lagi. Weh, tinggi weh. Lagi. Weh, kau tengok kuat betul lah. Ni aku cakap. Wah, see. It's rotating, guys. Slownya turun. So, dia pusing. Okay, ni giliran Kila pula. Yeah. Go Kila, go. Ya, makin sakit weh. Dia dah terapung dah weh. Suka dia. Sananda. Saya seronok tapi tangan saya sangat sakit. Ya, sangat sakit weh. Aku rasa itu function sanitizer. Jom. Azan tengah bawa drone. Aku dah settle lah. Aku dah settle dah. Landedkan aku punya barang. Azian tak landedkan lagi barang ni. Aku cerita Azian. Aku tak boleh jadi driver dia ni. Azian. Boleh. Tu kau ke bawah. Ni atas bawah. Yang ni atas bawah. Yang ni depan belakang. Tu gerak. Tapi suruh nak mampu. Yelah. Kau nak laju mana? Tengok tak kena. Naik atas tinggi sikit. Tu boleh. Boleh. Peras betul. Boleh. Azan tengah main.
Weh, tiba-tiba kau memanjat-manjat dia kat situ. Orang tengah lalu-lalang kau panjat-panjat. Kau rasa? Aduh. Tapi kita orang tak panjat the whole way pun sebab benda tu kan kecil. So kita orang just gitu-gitu je. Aku pula tinggi macam mana. Bawah. Ya Allah, aku campak beg ni. Oh, 25. Kau? Kau suka? 22. Okay, fail. Let's go. Kau naik pun memang gempak aja kau nak guys. Anak azan kau nak baring. Wow, tak fly si azan wush. Bye bye. So tadi badannya aku. So tadi kita orang dah naik tu. Anyway, tu F1 simulator tu supaya kita orang fail. Anyway, memang kalau cita-cita kau nak jadi F1 driver kan, kau kena fikir benda. Okay, sejuta kali lah. Sebab aku yang bawa kereta ni pun jadi bawa benda tu macam main Tersasar kat pasir weh. So sekarang ni macam second last punya games kot. Lepas tu kita orang nak pergi pasal ni. 3. Wow, she improve ya. Empat. Kalau dapat semua kau mak gempak. Tapi satu dah terlepas tadi. Okay, last one. Lama okay, naik atas. Sumpah best weh. Cakap kau, this is the best slide. Oh tu laju. Laju kan. Yeah, sebab dia laju. Wih. Aku dah order ni pun aku buat fried. Apa nasi? What should I eat? I got 4 stars. Your meal is colorful and balanced, giving you steady energy and plenty of nutrients. Most of your food comes from far away, which means a higher carbon footprint, but it still will use you well. Habis. Ni boleh ke? Ni boleh balik weh, let's go. Ayah ni nasihat ke? Tak, kau boleh tak sihat. Boleh apa aku tak makan tu? Boleh je. Mana muka aku tadi? Hilang ke muka aku? Mana? Oh tu muka aku. Macam muka makcik-makcik anjay. Kau tengoklah, dia punya kamera pun kebaing bawah lagi. Aku pula besar. Macam mana? Azan pula. Weh, comel siap. Mana kau letak tu? Next, after name. Weh, comel siap. Masalahnya dia punya kamera bawah sangat, kau tahu tak? Oh, ya ke? Tengok muka Azan pula. Bukan bapak buruk siapa situ. That's me. Without living, yes. Tu cousin, tada! Comelnya! Guys, kita zoom guys. Ada muka aku, weh. Asal kat bawah tu? Aku ada geng aku, weh. Cara. Okay, done. Horizon, wow. Tenaga ombak. Tu tak tahu.
tenaga solar. Ini matahari buatan. Tu solar panel. So dia tembak. And then tembak tu je. Bukan tembak. Bukannya kau tembak bandar lain. She suka ya. So ya, once kau tembak tu dia akan ada terus tenaga. To be or not to be. Minds to suffer the slings and arrows of outrageous mortal, or to take arms against a sea of trouble. And by Dia dah to be or not to be dah turn off dah. Tak nak tak apa je. It's giant storm. Punya vibe feelings. Pada ramai lagi untuk luar dengar. Patut dia terapung. Dia macam dekat Mars punya planet. This is how it's zone. From this fire, the fire will produce a smoke and the smoke will produce a carbon dioxide. Aku carbon. So as you can see here, it produces smoke. And the smoke will mix with water. So it basically mixes. The carbon dioxide and the water is mixed. And then, how to experiment it, how to test it using the universal indicator. So I will put in this water and let's see what it will turn, what color it turns. So dia dapat tengoklah pH berapa. Okay. Dah. Selamat beradu guys. Suppose it can zip up tapi ada bunyi-bunyi dia. Bruh. Ush. Kok lah nampak dia nampak vibrate dia. Taran. Wow, kita orang merasai macam mana gempa bumi. Sekejap, aku sampai. So ni sedahannya. Kau tengok lampu pun shaking kat atas tu. Nampak tak? Nampak? Tu dah earthquake yang paling tinggi tapi tak tahu berapa altitude yang dia. Kau tengok memang sampai kat kita orang roboh benda. Kalau altitude yang 7 kan, mesti Dah tak ada rupa dah. Dah dah stop kan? Dah stop. Okay, bye guys. That's it for our Petro Science punya journey. Tour. Yes, tour. Bye. So this is the end. So lepas ni kita nak pergi Pasar Seni. di pasar seni. Lepas tu nak tengok if ada gelang macam ni kilang. So guys, we are back at Pasar Seni sebab nak pergi beli gelang lagi. Sebab semalam saya tak sempat nak beli. Sebab tak sempat lah nak beli. So boleh. So kita orang datang balik hari ni. Ini pada nak mampus. Sebab semalam aku sampai sini malam. So kembali kita ke Central Market bersama Azian dan Nisa. Bersama saya. Sebab patutnya dia cuti hari ni, dia tak kerja pun. Kan dia kerja kat sini. Tapi terpaksa datang juga sebab aku nak beli gelang semata. Kan Ayan? Tunjuk sikit stack gelang awak. Tunjuk stack gelang awak, Pak. Sebab itulah aku tempted nak beli aku punya juga. Kalau ada. Kalau tak ada, kita adakan. Satu pun ada lah sebab ni kakak saya bagi. Dia beli kat Ipoh. So saya nak beli stack gelang yang baru. Sebab masa tu aku lagi kerja pagi-pagi kan. Last train before saya naik train saya sendiri. Last view. Makan dulu lepas baru balik. So after sampai tu kita pergi makan Fuel Shack. Lepas tu aku tak sempat nak record apa-apa sebab rushing. Battery aku pun dah habis. So ni on my way to TBS. Sebab apa? Sebab aku tertinggal train dekat KL Central. So tak apalah. So that's it for my vlog today. Bye bye. I just had to let you know you're